Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Charlie 3RS SK Masjid Baru akan menunjukkan serta menerangkan cara-cara bantu mula. Peserta pertama akan menerangkan 5 bahan utama dalam kotak kecemasan. Yang pertama ialah pelekat. Yang kedua, kain kasar strip. Yang ketiga, antiseptik. Yang keempat, bahan pencuci. Yang kelima, kain segitiga. Peserta kedua akan menunjukkan cara-cara merawat luka tapak tangan. Untuk membersihkan luka, alirkan air ke tangan pesakit. Kemudian, keringkan tangan pesakit menggunakan kain ataupun tisu yang bersih. Dan letakkan antiseptik di atas kain kain kasat dan tampalkan ke atas tangan pesakit. Kemudian, letakkan tangan pesakit di atas kain segitiga dan puncak kain segitiga letakkan di pergelangan tangan pesakit dan minta bantuan untuk menahan. Kemudian, libatkan sedikit bahagian kiri dan kanan dan silangkan kedua-dua belah kain ke arah yang berbeza. Kemudian, matikan lilitan dengan ikatan buku sila. Formula yang kita gunakan ialah kiri atas kanan dan kiri masuk, kanan atas kiri, kanan masuk. Kemudian, kemaskan. Okay, next. Peserta ketiga akan menunjukkan cara-cara merawat patah tangan. Letakkan kain segitiga di bahu kiri pesakit dan angkat kain segitiga yang lain letakkan ke bahu kanan pesakit. Gunakan ikatan sila untuk mengikat bahagian belakang pesakit. Formula yang kita gunakan ialah kiri atas kanan, kiri masuk dan kanan atas kiri, kanan masuk. Kemudian kemaskan. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.